Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. So kali ni aku sangat-sangat excited sebab aku nak unboxing, boleh kata telefon Infinix yang paling premium setakat ni guys. Infinix kali ni dia collab ataupun boleh kata design by Pininfarina. Basically ni adalah design house yang telah mendesign banyak gila model Ferrari dan sebagainya. So aku yakin design ni memang lawa lah. So nama produk ni basically adalah Infinix Note 60 Ultra. Belakang ni ada sedikit dia punya specs kat sini. Dan kat sini kita boleh tengok warna yang aku dapatkan adalah Torino Black, warna hitam guys. Jom kita buka. Ada macam suitcase sikit. Alright. Besar weh. Dia punya kotak dia warna hitam, memang nampak super premium. Siap ada handle leather lagi guys. Infinix design by Pininfarina. Untuk yang kotak belah kanan ni kita akan dapat apa? Benda ni weh. Ini basically macam model kereta lah yang didesign oleh Pininfarina. Nampak? Macam bentuk kereta kan. Bawah ni kita dapat dia punya sim pintul guys. Lain macam sim pintul bentuk kereta guys. Okay, untuk belah kiri pula apa yang kita dapat? Dokumen dia, screen protector pun dapat juga. Dan juga dia punya casing guys. Lawa juga casing dia. Ada design belakang ni kan. Ini dia punya charger USB Type-C ke Type-C. Ini apa? Basically ini adalah magnetic wireless charger yang diletakkan di sini guys. Ini function dia. Kita letak tepi dulu. Ini dia Infinix design by Pininfarina. Ini spek-spek utama dia Note 60 Ultra. Pun Infinix yang paling premium guys. Infinix ala-ala carbon fiber gitu. Tepi dia pun ada tulis design by Pininfarina. Ada sentuhan warna merah sikit kat sini. Okay guys, aku nak setting dulu smartphone ni. Kita jumpa kejap lagi. Okay, pertama sekali of course kita kena sembang pasal dia punya design dia. So korang boleh tengok kat belakang ni, design dia bukan carbon fiber tapi lebih kepada Kevlar design lah. Sama juga macam pattern-pattern semua pattern Kevlar. Dan aku suka dia punya uni body, orang panggil uni chassis camera module. Sini semua glass guys, satu tempered glass kat sini jadikan dia nampak memang lebih premium. Dan korang boleh tengok lah sekeliling modul kamera ni ada gerigi-gerigi yang jadikan dia extra premium. Aku suka warna hitam dia, memang clean habis, glossy kat sini, matte punya design dia yang terbaik pada Infinix setakat ni lah. Okay, sekarang jom kita sembang sikit pasal specs Infinix Note 60 Ultra design by Pininfarina ni. So aku tak boleh nak share semua specs dia, korang boleh stay tune pada review penuh nanti. So Infinix kali ni letakkan dua sensor flagship pada telefon ni. So yang pertama kamera utama 200 megapixel HPI sensor OIS, dan juga kamera kedua pada skop telefoto 50 megapixel 3.5 kali ganda optical zoom OIS juga guys. Dan untuk sampel gambar, sampel video aku tak boleh nak share lagi sekarang, aku akan sharekan pada review penuh nanti. Okay, actually aku tak habis lagi cerita pasal dia punya design dia. Dia ada satu persamaan dengan Note 60 Pro yang biasa, bukannya versi Ultra, iaitu kalau kita pergi pada dia punya setting dia, dia ada feature Active Matrix Display sama macam Note 60 Ultra. Cuma kalau kita onkan kat sini, dia akan keluar warna merah ni guys. Dan kalau kita macam biasalah Matrix Studio ni, kita boleh setting untuk kita nak displaykan information lah, battery level, tengah charging, weather dan sebagainya lah. Sini aku flip to flash untuk tunjukkan dia punya masa. So sekarang aku flip, dia keluar kat sini lah. Dan sama juga macam Note 60 Ultra, ada boleh main game dekat sini lah. Dan sama juga macam Note 60 Ultra, apa yang best ni Active Matrix Display adalah dia akan hilang dan korang tak akan nampak kesan dia bila tak guna. So let's say kita macam flip to flash ni, dia akan tunjukkan masa, tapi bila masa ni dia hilang, kita tak akan nampak kesan dia. Nampak? Skrin dia memang tak nampak, dia hilang terus. Ini antara yang terbaik lah. Okay, sekarang jom kita sembang pasal dia punya bateri. So ini adalah telefon Infinix dengan bateri yang paling besar, iaitu 7000 mAh guys. Sebelum ni paling besar tak silap 6000 kot. Kali ni Infinix up lagi untuk letak pada telefon dia yang paling premium. Dan dia support fast charging 100W, wireless 50W. And aku nak try dia punya wireless charging dia. So ini nama dia MagPad dengan Kevlar pattern. Ada lubang untuk charge kat sini, dan juga ini dia punya base lah. So cara dia, kita cocok kat sini, kita align kan, bagi straight, masukkan dekat sini, dan kita letak telefon dekat sini.
wireless charge. Dan jangan risaulah pasal charging ni, telefon ni juga support bypass charging untuk korang main game dan tak panas sangat. Okey, sekarang jom kita sembang pada bahagian hadapan dia. On-kan dia, unlock-kan dia. Yes, kita boleh tengok dia datang dengan special theme kat sini. Warna merah hitam, inspirasi daripada production house Pininfarina tu lah. Okey, untuk dia punya specs dia actually sama macam Note 60 Pro, iaitu 6.78 inci, punch hole display, resolusi 1.5K, AMOLED panel of course, dengan refresh rate setinggi 144Hz. Korang boleh tengok pada dia punya display dia kat sini setinggi 144Hz. Dan juga dengan peak brightness 4500 nits. So memang sedap lah untuk korang bergaming ke, tengok movie ke. Dan cakap pasal tengok movie, telefon ni jangan risau, dia datang juga dengan dual stereo speaker yang ditune oleh JBL. Jadi guys, itu sahaja video unboxing dan juga first impression untuk telefon Infinix yang paling premium. Lawa gila memang cun habis. So untuk sampel kamera, sampel gambar, sampel video, gaming test, battery charging time dan sebagainya, korang boleh stay tune pada review penuh nanti. So komen sikit pendapat korang pasal telefon terbaru Infinix ni, best ke tak best. Dan jumpa lagi lah pada video akan datang. Stay safe, hati-hati, stay safe. Bye bye.